Hai, saya Noliza binti Muhammad Yunus. Saya owner pada Batik Gedung Pakaian M-Art. Saya berniaga di Pasar Payang selama 30 tahun. Saya berniaga batik-batik, songket, kaftan, kais pasang yang bermotifkan Terengganu lah. Biasa singgah di Pasar Payang ni biasanya customer luar. Kadang customer luar tu dia duduk di Terengganu dan berhijrah di KL, Kuala Lumpur, Singapura ke Brunei. Bila time cuti-cuti sekolah, ada cuti perayaan, cuti dia akan datang ke Terengganu. Support kita orang peniaga batik. Of course lah kalau di Pasar Payang, kalau untuk material batik tangan Terengganu, dia orang akan datang Pasar Payang. Memang nak cari kain-kain yang berkualiti dan cantik di Pasar Payang. Kalau ikut kita bisnes, masa zaman PKP kan, kita bisnes memang melalui online, dia orang tak boleh datang. Dia orang akan pilih kain-kain yang kita hantar gambar melalui WhatsApp ke dia. Hantar gambar semua, apa yang customer nak tu dia akan pilih, dia akan apa dia nak, kita akan hantar ke dia melalui biasa kalau biasa Citylink lah, kita pun melalui Citylink. 5 tahun dulu ialah macam dulu tak ada apa-apa macam ke telefon ke kan, cuma datang membeli. Kira sekarang ni semua canggih. Maknanya dia orang boleh menggunakan melalui telefon. Maknanya kita boleh hantar gambar, boleh buat video call, tengok material kain. Maknanya kat situ lebih meriah. Kita memang suka cara berniaga macam tu.